Nah, jadi pada pagi ini kita sambung pengajian kita ini insya-Allah, pengajian daripada bahagian tasawuf, iaitu kitab Sayrus Salikin ila Ibadati Rabbil Alamin yang dikarang oleh Asy-Syaikh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullahu taala. Moga-moga Allah taala meluaskan kuburnya dan masukkannya ke syurga Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Baik, sambungannya pada kelas kita pada pagi ini, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, iaitu kita berada pada muka surat yang berapa dah? 100 berapa dah? 108, betul? 108 108, kat mana dah 108? 108 perenggan yang kedua, dan adalah Sayyidina. Sebab kita skip yang panjang-panjang itu tu. Yang panjang contohnya macam muka surat yang ke-104. Jadi kita skip lah contoh-contoh ataupun cerita-cerita yang agak panjang. Jadi boleh bacalah secara sendiri kalau nak ambil manfaat apa yang telah diceritakan oleh tuan kitab kita ini, berpandukan pada mungkinlah rujukan-rujukan yang telah dikarang oleh ulama-ulama yang terdahulu. Jadi kita sambung sambung bacaan kita 108 pada perenggan yang kedua insya-Allah tentang bab ini, iaitu kita masih lagi dalam membahaskan tajuk ataupun bab yang ketiga pada menyatakan harap dan takut. Panjang bab ya, kita mikir dua patah tu senang je. Rupa-rupanya panjang perbahasannya Rupa-rupanya panjang perbahasannya. Jadi kita cuba sambung lagi. Dah apa lagi yang nak cerita ni benar. Baik, jadi sambungannya kata tuan kitab kita rahimahullahu ta'ala wa nafa'na Allahu bi'ulumi fi darain amin ya rabbal alamin, dan adalah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sangat ia takut akan Allah Ta'ala hingga apabila mendengar ia orang yang membaca Quran, maka jadi ia pengsan lalu ia jatuh tersungkur. Antara contoh yang menukilkan itulah menunjukkan ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, okey. Dan adalah Sayyidina Umar pada suatu hari mengambil ia akan satu tangkai gandum daripada bumi, maka berkata ia, ya laitani kuntu hadhihi tibna, ya laitani lam aku syai'an madhkura, ya laitani kuntu nasyan mansiya, ya laitani lam talidni ummi. Lam talidni ummi. Baik, hai seseorang, mudah-mudahan aku ada seperti tangkai gandum ini. Maksud mudahnya gini dia nak sebut ya laitan ini alangkah. Bahasa mudah, kita bahasa moden alangkah. Dah moleknya kalaulah aku ni macam tangkai gandum. Baik. Kemudian disebut lagi alangkah baiknya tiada aku jadi sesuatu yang tersebut itu. Maksudnya macam baik. Sebenarnya ayat itu dia nak sebut syai'an madhkura. Tapi terjemah begitu lah. Okey. Syai'an madhkura disebut ya laitani lam aku syai'an madhkura. Maksudnya alangkah baiknya kalau aku menjadi sesuatu yang disebut madhkura. Aku tidak menjadi sesuatu yang disebut. Maksudnya kan Umar seorang pemimpin dan seorang khalifah. Jadi dia nak kalau boleh aku ni tak jadi orang yang disebut-sebut nama. Tambah biar orang nak. Sebab mungkinlah sebab kisah yang sebelum tu dia cerita tak, dia dengar orang baca Quran. Jadi baca ni. Dia dengar baca Quran, maka dia pun pesa saudara. Sebab takut ada takut yang tinggi pada Allah. Dan mungkinlah cerita tentang tanggungjawab ke pemimpin, contohnya adalah cerita-cerita dia tu. Jadi kalau boleh aku nak jadi sesuatu yang tidak disebut. Lam aku syai'an madhkura yang disebut. Lam maksudnya tidak. Kalau boleh aku tambah menjadi sesuatu yang disebut.
Jadi itu harapan Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Jadi terjemahan begitu terjemahan ni macam bahasa lama lah. Okey. Tiada aku jadi sesuatu yang tersebut. Jadi agak lain sikit lah. Okey, hal seseorang mudah-mudahan yakni alangkah baiknya aku tidak diperanakkan oleh ibuku. Maksudnya tambuh kalau boleh ada. Di bumi ni. Kata-kata yang telah diucapkan oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sandaran yang telah disandarkan kepada dia. Orang ucapan dah kalau kita mikirlah macam kurang molek juga kan. Sebab kita harapkan macam kalau boleh tak ambuh. Diperanakkan di bumi ni. Jadi itu antara ucapan yang disebut oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi nak kena walaupun diharapkan begitu, hakikatnya qada dan qadar Allah Ta'ala mentakdirkan dengan takdir yang berbeza. Cuma mungkin ada sebagai kita kata macam nak mengisafi lah. Nak mengisafi kisah ini kalau mencari dalam rujukan yang lain ni. Dalam rujukan yang lain, riwayat ini memang sabit kepada Umar Al-Khattab dan telah dinukilkan oleh Al-Imam Ibnul Mulaqin dalam syarahan kepada hadis Sahih Al-Bukhari. Jadi ulama kita sebut memang ini ucapan Umar. Memang ini ucapan Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Nabi. Gitu ayat dia jawab. Bahasanya gitu lah. Maknanya kalau beranak itulah kalau begini. Maksudnya kalau dia beranak, dia seorang yang mukallaf. Dia seorang yang ditanggungjawabkan dengan beban-beban syariat. Contohnya ada dosa pahala. Jadi molek tak ada beranak dulu. Itu mungkinlah nak kata macam satu ayat yang nak menunjukkan peninsafan kepada diri lah kot. Walaupun hakikatnya kita memanglah guana-guana pun dinilah kita kan. Kita harap nak beranak ke, nak jadi macam tangkai gandum ke, nak jadi macam sesuatu yang tidak disebut-sebut, tapi Allah takdirkan dengan takdir yang berbeza. Jadi itu antara yang disebutlah. Sehingga kan akhirnya dia sebut mudah-mudahan aku jadi dilupakan orang. Kalau boleh aku nak jadi manusia yang orang tak sebut aku. Itu harapan yang diucapkan oleh Umar. Disandarkan kepada Umar, dan ada kitab-kitab yang lain yang menyebut hal yang sama. Dah kenal orang kenal ni lah Bila orang kenal ni banyak sebenarnya kan. Jadi macam ni lah, kita buat sesuatu sebab kerana takut orang kata ke kita kan. Antaranya sebab aku orang yang dikenali. Antaranya lah. Jadi kita buat benda macam awak salah, kita nak buat tapi tak buat. Sebab tak buat, sebab tak buat tu kerana orang pandang. Bukan lagi kerana Allah. Jadi nak buat baik pun sama lah. Nak buat baik pun sebab apa? Kerana orang melihat kita seorang yang ternama. Jadi sepatutnya bila kita buat baik, memanglah kita harapkan Allah. Kita elok perkara yang buruk pun memang kita harapkan Allah. Sebab tu kalau kita bincang tentang hukum taklifi, iaitu hukum wajib ke, haram ke, harus ke, makruh ke, sunat ke, antara perbahasan yang disebut oleh ulama tentang hukum haram. Haram, ini maksud haram, adakah kita dapat pahala itu kalau kita tinggal? Kita tinggal benda haram. Memang maksud hukum haram ni, kalau kita buat dosa, kalau kita buat maka berdosa lagi. Haram. Baik, kalau kita tinggal, boleh pahala. Itu maksud hukum haram. Baik, maksudnya dapat pahala kalau kita tinggal. Baik, contoh ada duit yang kita berpeluang untuk ambil duit, tapi kita tinggal, maka dapat pahala. Baik, ulama sebut tinggal tu ada pahala. Tinggal, ada ayat ni, bukan semata-mata tinggal imtisalan li awamirillah. Maksudnya kerana kita tak perintah Allah. Kalau tinggal sebab apa? Kerana orang tengok, tak jadi. Tak boleh pada. Sebab apa tinggal? Sebab kita tidak berkemampuan untuk buat. Maka kita tinggal. Tapi oleh kerana ada sesuatu yang menghalang,
maka kita pun nak ambil mungkin ada pahala. Dah. So, nak jadi pahala. Yang pahala kalau kita intisalat, kita ikut perintah Allah. Baru pahala. Nak buat, nak ambil pisah ke orang lain. Dah ambil lagi. Tinggal kok. Semua tinggal dengan sebabnya. Bukan sebab kerana patuh kepada arahan Allah, maka tidak akan mendapat pahala. Jadi tinggal yang dimaksudkan iaitu tinggal kerana taat perintah Allah. Takut. Sebab apa? Sebab Allah yang larang kita mencuri, maka dapatlah pahala. Tapi sebab apa tidak buat? Sebab orang tengok, kan? Sebab terhalang, sebab ada CCTV contoh. Jadi dia pun taklah melakukan amalan yang haram. Sebab apa? Malu pula orang tahu kan? Itulah. Tapi sebab apa? Kerana halangan-halangan yang ada lah. Maka dia pun tak buat. Orang yang sebegini, kalau ikut timbangan syariat kita, dia tidak akan mendapat pahala. Yang dapat pahala kerana meninggalkan atas asbab takut ataupun ikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Baru dia pahala. Bukan senang tinggal kiri dan duduk. Tinggal yang dimaksudkan kerana ikut perintah Allah. Baik, boleh. Okey. Termasuk dalam Tak ambuh duit tu. hak kita. Ya betul. Ikut tu lah. Sebab kita dah ambil sebab bukan hak kita lah. Bukan kerana milik kita. Kita patut arahan syariat tu. Sebab kita akui itu memang bukan hak kita lah. Kalau hak kita, kalau macam orang tahu kan dia tu, tapi nak ambil juga, baru kita macam melawan arahan Allah. Kita dah ambil sebab apa? Bukan hak kita lah. Maksudnya memang dia ikut perintah tu. Kerana itu bukan milik kita yang tidak dibenarkan untuk kita ambil. Okey, jadi kita kena buat gitu lah. Barulah dapat pahala. Baik, jadi itu ucapan yang disebut oleh Umar. Mudah-mudahan aku jadi dilupakan oleh orang. Biarlah dah ingat pun, dah berbanyak orang ingat. Kan? Jadi itu antara ucapan lah seorang khalifah yang Amirul Mukminin yang agung, sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, lagi. Dan adalah Sayyidina Ali anak Husain, yakni Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhuma, apabila masuk ia di dalam mengambil air sembahyang, maka jadi pucat mukanya. Maka ditanya baginya oleh ahlinya, apa yang engkau adatkan ini pada tiap-tiap engkau ambil air sembahyang? Maka ia berkata, adakah kamu ketahui pada hadapan hadrat siapa yang aku berkehendak berbuat ibadat akan dia itu? Jadi nak sembahyang pun takut. Kita yang buat-buat gitu pula. Orang yang senilai membuat tidak jadi. Dia takut sebab apa? Kerana memang lahir daripada jiwanya sendiri. Itu lain. Mungkin dia kenal Allah Subhanahu wa taala, dibaca ayat yang berbentuk azab, dia merintih, bukan kerana dibuat-buat. Bukan kerana dibuat-buat keadaan tersebut. Jadi itu yang dikisahkan kepada kita, iaitu Ali anak kepada Husain Ali Zainal Abidin. Keadaan yang nak sembahyang, nak ambil sembahyang, maka pucat mukanya. Sebab apa? Takutnya nak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita biasa mayang. Dalam keadaan mungkin tenang, lepas sembahyang pun rasa biasa. Sebab apa? Macam kita yakin amal kita ini memang diterima oleh Allah. Padahal mungkin sebaliknya. Jadi itu antara kisahlah nak cerita tentang takut yang berlaku kepada orang-orang yang terdahulu. Okey, kemudian muslim-muslimat, baiklah begini. Dan adalah ditanya oleh seseorang akan Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, iaitu Ibnu Abbas, mufassir yang agung, yang ulung, daripada orang yang takut akan Allah Ta'ala, maka ia berkata, kita pergi yang terjemahan ya. Artinya, orang yang takut akan Allah itu adalah hati mereka itu dengan sebab takut akan Allah itu jadi suka. Takut akan Allah akan menyebabkan kesukaan. Okey lagi ni. Dan mata
dan mata mereka dah. Mata mereka itu jadi menangis. Padahal berkata mereka itu, betapakah kami suka sedangkan maut itu mendapat akan kami daripada belakang kami. Matanya sedang menangis. Okey. Kemudian mereka sebut, aku nak gembira buahnya, sedangkan maut itu berada di belakang kami. Bagaimana kami nak gembira sedangkan maut itu di belakang kami? Okey, itu ayat dia. Ayat mudah sikit. Baik. Kemudian, dan hari kiamat itu dan adalah kubur itu di hadapan kami. Kubur duduk depan, kematian duduk belakang. Dan hari kiamat itu tempat perjanjian kami. Dan adalah atas belakang neraka Jahannam itu. Okey, itu di atas belakang tu. Atas belakang. Kalau ayat bahasa Arab ni sebut begitu je. Atas neraka Jahannam je. Atas neraka Jahannam. Okey, tempat kami lalu berjalan. Hak yang kita biasa dengar bahawa macam titiang sirak lah dah. Hak yang tidak melepasi maka akan jatuh. Okey. Dan adalah di hadapan hadrat Tuhan kami, iaitu tempat kami berhenti. Maka tempat yang kita tuju akhirnya iaitulah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, boleh Al-khaifun qulubuhum bil khawfi farihatun. Okey, orang yang takut akan Allah itu adalah hati mereka itu dengan sebab takut akan Allah itu jadi suka. Apa dia suka? Lepas tu dia disebut nangis pula tau. Lepas tu dia kata mata mereka itu jadi menangis. Dalam keadaan mereka berkata, bagaimana kami nak suka sedangkan maut itu mendapat akan kami. Maksudnya belakang. Kemudian kubur pula di hadapan kami. Kiamat tempat perjanjian kami. Atas neraka Jahannam tempat kami akan lalu. Kemudian di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala itulah tempat kami berhenti. Jadi itu ucapan yang disandarkan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala. Ada nak suka-suka, ada juga tau. Jadi kena mikir, banyak lagi tempat yang bakal kita singgah. Tempat-tempat mautif ataupun hentian. Di alam kubur bahawa stesen. Banyak lagi orang sebelum kita nak menuju ke tempat akhirnya, iaitu syurga dan neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau macam yang mungkinlah tuan-tuan nak tengok pun apa tu? Biasanya orang tak nampak setuju kan? Daripada alam yang pertama sehinggalah nak ke alam yang terakhir itu, hakikatnya panjang lagi. Alam dunia sehingga macam baru hentian yang ketiga. Kepak gitu tu. Yang ketiga sebenarnya sesen yang ketiga. Maksudnya jauh lagi untuk kita bertemu ke hujung. Ke hujung. Jadi kita hanya singgah sekejap di dunia hakikat ni. Jadi di hadapan kita mati, masuk alam yang keempat pula. Kemudian ke seterusnya, sapalah. Masa yang teramat panjang. Hakikat ni. Jadi nak sebut baru dunia ni, betul lah ulama kisahkan perumpamaannya ad-dunya jifatu. Dunia ni macam seolah-olah bangkai. Faqalibuha kalbun. Orang yang menuntut mencari, maka diumpamakan macam anjing. Macam terlalu mencari sangatlah. Kena ambil juga. Faham tu cuma macam kalau melampau. Itulah matlamatnya. Dunia semata-mata, maka itulah yang diumpamakan oleh ulama. Sebab kita hanya berhenti seketika sahaja. Di hentian yang pendek ini. Hentian yang pendek. Hakikatnya panjang lagi masa. Okey. Okey, kemudian dan adalah seorang muda daripada kalangan Ansar. Padahal yakni pada keadaan ia sangat takut akan api neraka. Maka masuk Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya, maka memeluk ia akan Nabi. Maka lalu mati ia. Nabi, dia peluk Nabi, maka dia pun meninggal. Okey. Sabda Nabi, tanam olehmu akan sahabat kami ini kerana takut api neraka,
maka menghancurkan ia akan hati. Oh, dok, sebab takut amat maka meninggal. Oh, gitu deh. Oh, bukan hancur hati yang fizikal tu. Hati yang berbentuk perasaan pula. Hati yang berbentuk hati yang kita panggil macam perasaan, jiwa. Jadi disebut meninggal. Dok, dan takut akan Allah Subhanahu wa taala. Walau takut akan api neraka disebut. Takut akan api neraka. Wallahu a'lam. Kita nak bayang dah. Mungkin dia terlalu membayang-bayang. Dah. Yang Nabi sebut, yang Allah Ta'ala sebut. Yang paling ringan macam yang kita cerita tu apa? Hak yang dikenakan kepada Abu Jahal. Abu Talib. Silap. Abu Talib kenapa? Sehinggalah menggelegak otaknya. Walaupun diletakkan api itu hanya berada di kakinya sahaja. Tapi sehingga menggelegak otak dia. Itu yang paling ringan kata Nabi. Itu yang paling ringan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey dah. Cerita pun tak erti dah benda gini lah. Nak bayang dah. Hafid. Orang Islam. Dah, tapi ada banyak ayat-ayat yang sebut macam orang munafik Islam. Tak, orang munafik Islam, tapi Allah sebut innal munafiqina fid darkil asfal. Orang munafik dia berada pada tingkatan yang paling bawah. Minan nar. Jadi orang munafik ni kebiasaannya Islam lah. Dah, kalau orang kafir kita kata jelas tak dia munafik tu. Dia nifaq. Dah, ada sifat nifaq. Nifaq maksudnya tu izharul dia mensahihkan perkara yang lain. Tapi belakangnya lain. Jadi Allah sebut nifaq ini dia akan berada pada darkil asfal. Maksudnya tingkatan yang paling bawah, tingkat bawah sekali. Dia berpura-pura Islam. Okey. Tapi dia kafir. Kalau kafir sungguh, jadi bahan baku api neraka. Munafik ini dah, dia kata kawan ya, dia munafik macam ni tau. Bukan hanya sudut agama saja kan. Ada sebagian munafik memang dia Islam lah. Cuma mungkin di hadapan orang dia lain keadaan dia. Kan tak? Dia memang dia Islam. Mungkinlah dari sudut contohnya macam dia di hadapan orang dia sahirkan kebaikan. Belakang sebaliknya. Tapi dia Islam. Mungkinlah di depan orang lain dia menutup aurat dengan baik, tapi di dekat lain bila jauh daripada banyak dia contoh ni yang contoh dia ni. Mungkin dia membuka aurat, contohlah. Munafik lah. Dari sudut sifat dia. Dah, ada yang bentuk dari sudut agama macam disebut ni. Dia mensahihkan Islam tapi di belakangnya dia seorang yang kufur ada. Sambungan mana kita dah ni? Habis ada tak? Penutup dah, habis dah. Fatah dah kita. Fatah part yang ketiga. Baik, okey. Okey, baik. Tu apa? Kata-kata Umar bin Abdul Aziz. Yang kita anggap macam khalifah yang kelima kan. Dan hanya saja menjadikan Allah akan lalai daripada takut akan Allah Ta'ala itu, iaitu rahmat dalam hati manusia. Supaya tiada mati mereka itu daripada takut akan Allah. Maksudnya, Allah jadikan lalai dalam hati-hati manusia itu sebagai bentuk rahmat. Betul tak? Pandangan yang sebalik tak? Maksudnya lalai ini macam bentuk rahmat. Kalau untuk lalai, dia ingat tadi tak? Bila bila dia sedar balik, maka dia pun kembali kepada Allah. Baik. Supaya tiada mati mereka itu daripada takut akan Allah. Maksud di sebalik di sebalik kesedihan ada kegembiraan. Dan seolah-olah macam bentuk rahmat kata Umar bin Abdul Aziz. Sebab tu kadang-kadang bila kita sedar balik daripada tersungkur, contohnya kita pun kembali pada Allah. Macam maksiat tau. Buat maksiat, nyesal balik. Bila nyesal itu maksud kita kembali pada Allah. Itu antara yang dinukilkan daripada Umar bin Abdul Aziz. Dia bentuk ketakutan pada Allah hasil daripada kelalaian yang berlaku.
Okey, boleh? Faham tak maksud dia kan? Okey, lagi penutup bab ini kata Al-Imam Al-Ghazali, kata Al-Imam Al-Ghazali bawah tu, atas tu 110, dan kebanyakan mereka itu kembali takut mereka itu kepada takut akan jahat kesudahan mati itu. Benih tak? Okey. Yakni kebanyakan orang yang menyatakan kelakuan anbiya dan malaikat dan sahabat dan tabi'in di dalam takut mereka itu, iaitu takut mereka itu akan jahat kesudahan mati. Banyak akan ni tu. Ini maksud ini nak tahu banyak. Ini nak tahu sebenarnya. Okey. Kebanyakan orang yang ramai ini, ketakutan mereka itu akan menyebabkan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kebanyakan mereka itu kembali takut mereka itu kepada takut akan jahat kesudahan mati. Apa ni buang dulu baca? Pasal-pasal tu dah. Okey. Kalau faham pasal itu, maksudnya nak sebut bahawa kebanyakan takut orang ni, hak yang kebanyakan ni akan menyebabkan mati, yang mana kesudahan mati itu kesudahan yang berbentuk su'ul khatimah. Apa itu? Patutnya jadi husnul khatimah dah. Dah takut akan Allah pun ada. Dah. Okey, takut akan jahat kesudahan mati. Ini pada dah hamba ni. Takut mati, mana takut mati kan? Oh, betul dah. Takut mati dalam keadaan su'ul khatimah. Bukan takut yang takut kita nak tu. Bukan khauf tu. Kena ulama lain dok terang. Okey. Jadi benih ni nah. Baik, okay, faham. Silap ambil dok. Ayat lama dok. Maksudnya sebab apa? Takut guna ni. Takut mati. Takutnya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Bimbang kita, kesudahan kita gitu. Okey. Dok. Kena ulama cikgu Zul juga. Baik. Boleh dah? Dah. Okey, baik dah. Okey. Sambung lagi dah. Okey, maka dari kerana ini kata Sahal. Sahal ni wallahu a'lam tabi'in ku maksudnya. Okey, rahimahullahu taala. Terjemahannya, aku lihat dalam mimpiku seolah-olah dimasukkan akan daku ke dalam syurga. Maka aku lihat akan 360 orang Nabi. Ramai Nabi sebenarnya. Nabi ni siapa ratus ribu Okey. Maka aku tanyai akan mereka itu, apa yang terlebih kamu takuti dalam dunia ini? Maka kata mereka itu, yang kami terlebih takut dalam dunia ini, iaitu jahat kesudahan mati. Maksudnya nyudah tu mati yang berbentuk su'ul khatimah. Takut lah. Memanglah. Kita bimbang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Jadi doa lah banyak-banyak doa. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Ulanglah banyak-banyak dengan harapan yang tinggi, penuh pengharapan jiwa kita ni nak mati dalam keadaan yang baik. Dok kita nak auto dok mati dalam keadaan yang husnul khatimah. Tak ampuhnya su'ul khatimah wal iyaz billah. Dok itu nyudah yang kita nak. Bimbang juga dok. Bimbang juga memang bimbang lah. Tempat kita yang di hujung tu dak nyudah atas dunia ni mati yang buruk. Dok kira umur mati jadi dah. Dok ambil pun mengharapkan benda yang sama. Dak tuan-tuan pun harapkan benda yang sama. Nak baik nak penyudah yang baik. Biar dikhatamkan, ditutup dengan husnul, yakni kebaikan. Bukan tutupan kita hujung akhir dunia ini mati yang buruk ataupun khatam yang buruk. Tak ambil. Waliyah sebillah dia minta jauh. Minta jauh. Okey, baik, boleh. Okey lagi. Itu yang disebut oleh Nabi kata Sa'ad. Dia mimpi, dia tengok dimasuk syurga, itulah yang diucapkan oleh Nabi. Nabi pun, para Nabi pun sebut gitu. Takutnya mati su'ul khatimah. Kita ni lagi sepatutnya lebih takut.
Okey lagi nak bagi kata Sahal lagi. Terjemahannya, takut orang yang siddiqin, iaitu takut mereka itu daripada jahat kesudahan mati. Senang gini jahat kesudahan mati itu kita faham su'ul khatimah kan? Yang mudah kita faham. Su'ul khatimah mereka itu pada tiap-tiap lintasan yang di dalam hati dan tiap-tiap gerak pada zahir badan. Maksudnya, dia takutnya su'ul khatimah ni sehingga dia memikirkan dalam tiap-tiap langkah, tiap-tiap lintasan mikir Allah, takutnya mati su'ul khatimah. Baik. Dan mereka itulah yang disifatkan oleh Allah akan sifat mereka itu dengan sifat yang takut akan Allah Ta'ala, macam yang Allah Ta'ala sebut, wa qulubuhum wajilah, dan adalah mereka itu sangat takut akan Allah. Surah Al-Mu'min. Maksud setiap khatrah ni maksudnya macam lintasan tu, lintasan hati ya. Khatratul kita panggil lintasan hati. Maksudnya hati dia setiap yang lintas, setiap tadi dia sebut harakat, pergerakannya tu dia memikirkan su'ul khatimah, takut mati. Dah kita bilang takut. Takut dah. Tak main dia dah. Bimbang dah. Bimbang tu ni. Tak ada dulu. Kita kena ada masalah kita. Dulu seorang mikirwan dia. Kalau dulu dia mikir dia bahawa sesedia yang takut ada betul suka mau itu. Kena mikir malah dulu seorang kita cuma mikirwan aku. Saya seorang ni dalam kubur seorang dalam keadaan kegelapan, dihimpit oleh kubur, dihantar oleh Allah Ta'ala dengan malaikat yang bengis, ada yang ular macam-macam, seksaan yang dalam kubur sebelum kita masuk ke alam barzakh, transit yang agak panjang, sebelum dibangkitkan manusia ni. Kita kena duduk mikir, barulah rasa macam semakin dekat kepada Allah, takutnya akan kematian, nak beramal. Kalau dok, yelah dok. Jadi macam suka kita orang itu. Sebab tu memanglah dok. Kata-kata yang pernah diucapkan oleh Nabi, hadis At-Tabrani, kafa bil mauti wa. Cukuplah mati ni menjadi pengingat untuk kita sebut. Mikir memang kena mikir lah. Ni pun tak. Macam Sahal sebut ni, orang yang siddiqin, setiap lintasannya dan pergerakannya memikirkan su'ul khatimah. Takut sungguh. Mikir Allah. Buat macam dia, mikir. Dia mati anak aku ini. Jadi kita pun kena contohilah. Orang siddiqin yang zaman dahulu, itulah yang dibuat. Kena memari dia. Suka-suka hari ini, esok ada. Jadi itu kematian yang Nabi sebut secara fuja'ah, yakni mengejut. Kata dah, prepare dulu hari ini. Esok nak mati ni, tak ada. Maka datang secara mengejut. Wallahu a'lam, bila-bila masa itu ialah janji Allah Ta'ala. Okey lagi, satu sebelah pula. Okey, dan ada Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu bersumpah ia dengan nama Allah bahawa tiada ada orang yang sentosa itu atas imannya daripada bahawa ditanggalkan pada ketika matinya itu, melainkan ditanggalkan akan imannya. Dia pula ni. Ma'ahadun an'am. Okey, maksudnya ini nak sebut bahawa tak ada orang yang selamat. Tak ada orang yang selamat imannya. Okey. Kalau dah masa dia mati kayak gitu, ketika mati imannya dicabut. Tak ada orang selamat. Kalau masa mati ketika itu imannya dicabut. Jadi kita mintalah ialah Allah Ta'ala mengekalkan iman sehinggalah kita ni dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh. Mati dalam keadaan iman. Minta sungguh-sungguh dia. Kena minta. Hak tu memang kena minta dengan Allah. Tak ada cara lain dah tu. Okey lagi. Kata Al-Imam Al-Ghazali lagi. Apa dia sebut ni? Baik. Terjemahannya, tatkala hadir mati akan Sufyan rahimahullah ta'ala. Sufyan nak mati dah. Sufyan, wallahu a'lam Sufyan mana? Sufyan yang masyhur ada dua. Sufyan yang masyhur ada Sufyan
Ini masyhur memang tokoh hadis yang 16 Sufyan bin Uyainah. Yang kedua Sufyan Ats-Tsauri. Ini dua tokoh hadis yang masyhur. Kedua-duanya memang tokoh yang ulung, disebut-sebut nama. Dia tak sebut satu. Sufyan mana ya? Okey, Sufyan bila nak mati dah, dia sebut, maka dia pun nangis, kata Al-Imam Al-Ghazali, nangis. Dan sangat dia takut. Maka dia kata oleh seorang baginya, orang pun sebut ke dia, Ya Abu Abdillah, wahai Abdullah, iaitu gelaran bagi Sufyan lah. Lazimkan olehmu dengan harap akan Allah Ta'ala. Maksud mati tu, kena banyak-banyak ar-raja. Macam kita bincang dulu ni kan. Ingat tak? Maksud mati, kena lebih ar-raja. Sebab nak meninggal dah, takut dah tu dah. Kena lebihkan pengharapan pada Allah. Sebab apa? Kerana bahawasanya ampunan Allah terlebih besar daripada segala dosamu itu. Kita harapkan Allah Ta'ala ampun kita ketika itu. Dah harapan yang menggunu. Dah takut masa ni kurang dah. Dah kena lebihkan raja. Baik. Maka kata Sufyan rahimahullah Ta'ala, adakah aku menangis atas takut akan dosaku? Baik. Jikalau aku ketahui bahawa aku mati atas mentauhidkan Allah, nescaya tiada aku hirau bahawa aku mendapatkan akan Allah dengan seumpama beberapa bukit daripada dosaku. Apa maksudnya? Dia nak sebut, adakah aku menangis sebab kerana dosaku? Kalaulah aku tahu aku mati dalam keadaan mentauhidkan Allah, aku tidak akan peduli. Aku tidak akan peduli. Allah nak campakkan kepada aku walaupun dosa yang sebesar bukit. Apa begitu? Apa begitu? Aku tak hirau. Ayat itu, aku tak hirau, tak akan peduli. Walaupun Allah Ta'ala nak berikan kepada aku seumpama bukit besar dia, cuma dosa. Bukit tu macam dosa. Minal khataya. Beberapa bukit daripada dosa. Sebab apa? Sebab dia masih lagi dalam keadaan tauhid. Faham itu ayat dia? Boleh kita nak tanya orang pun dah baca hari ini. Cuma kita faham hadis tu, maksudnya kata bahawa masa mati itu tingginya tauhid. Tingginya tauhid. Okey. Kemudian dan yang kedua kena lebihkan raja, iaitu harapan. Kita harapkan kita Allah ampunkan dosa. Faham itu hari itu? Maksudnya walaupun Allah nak bagi dosa yang besar sekalipun ke kita, sebesar bukit sekalipun. Tapi kalau dah ada kedua-duanya ini, maka insya-Allah akan ditenggelamkan balik oleh Allah. Kita harapkan Allah ampunkan dosa kita. Faham itu hari? Ayat yang disebut tu. Sebab dia kata, aku mati dalam keadaan tauhid. Kemudian afwallahi azam. Maksudnya pengampunan Allah teramat-amat agung ataupun besar. Tapi dah cara sebut kita mati agung. Mati sedar, dan rajak. Dan orang mengharapkan. Jadi kita mati dalam keadaan tersedar, fujaa. Dah kejut. Sudah mati. Dah awal kita. Dah sedar. Dah mati. Dah sedar mati. Dah sedar itu. Dia nak mikir begini. Kalau orang mungkin tenang ke, nazar ke, bolehlah ke, rasanya macam tu anggapan kita, orang yang sedang berhadapan dengan maut tu dah awal ni. Dia tu orang nafsunya, syaitan yang main kacau awal ni. Kita tengok comel-comel. Hak cerita ni, ulama besar, Sufyan Ats-Tsauri. Maksudnya, dia mungkin boleh lah sebab memang dia seorang, orang yang tinggi iman, kuat imannya, kita tak gitu. Dah tak begitu. Dah awal ni dah. Betul. Kita tak tahu. Betul juga. Tauhid memang kena ada kan? Cuma nak sebab kita dah awal dah. Kita cerita tak somel kan? Ulama dulu masih dilebihkan raja masa nak meninggal. Kita dah awal dah.
Mungkin kita kandung dengan nafsunya, syaitannya mungkin masuk sebaliknya dalam ucapnya. Walaupun diberikan masa lagi. Contohlah dalam sebut keadaan yang berlaku. Kita cerita yang ulama keadaannya gitu kisahnya. Mungkin sebab memang dia seorang yang tokoh yang kita wallahu alam dah awalnya kita kan. Macam-macam lah. Tapi itu ada kena mikir mati kena mikir mati kena ingat. Mati kena ingat tau. Tak boleh. Dia Google dah tu bukan berawak. Okey. Lagi Hakim. Faham tak disebut tu Hakim. Daripada sahal lagi, okey. Apa yang sahal sebut okey? Dia sebut murid itu takut bahawa diberi bala dengan berbuat maksiat dan adalah orang yang arif itu takut ia bahawa diberi bala dengan kufur. Okey. Dia sebut al-murid. Kita Melayu ni pinjam apa sebenarnya murid. Murid ni murid. Murid apa? Dia masuk murid. Murid. Belajar. Murid, kalau ikutkan bahasa Arab, terjemahannya dia asal daripada kata akarnya itu awal. Orang berkehendak, orang yang nak. Orang yang nak. Tapi istilah tasawufnya orang yang nak kepada Allah lah. Al-muridu, orang yang nak menuju kepada Allah. Kita mengincar istilah ni, kita pun sebut murid. Jadi, seingat nama KPM dah guna pelajar tak? Betul. Dia guna murid tak? Sekarang tu murid. Jadi kita jangan nak sebut semacam tangga sikit. Dia pelajar betul. Kalau surat murid, dia sebut. Murid ni selalu berang. Semua murid. Murid tahu murid esok. Walaupun sama nama. Tapi asal dia al-murid. Murid kata murid. Orang yang berkehendak, orang yang nak berkehendak. Kita murid tu orang tu. Sama lagi tak belajar kita ni murid kita ni orang yang tidak berkehendak. Belajar malah orang budak kita ni lah. Asalnya murid lah orang yang berkeinginan. Dia nak sesuatu, dia berkehendak, dia nak belajar. Tapi ni dok gitu dok gitu. Buat lah kita ni. Okey, lagi. Sambung sikit boleh? Okey. 112 dulu. Jadi itu yang disebut oleh Sahal ni. Diberi bala dengan berbuat maksiat. Orang yang biasa murid ni, orang yang nak berkehendak pada Allah, tingkatan yang bawah ni, dia takut diberi bala sebab berbuat maksiat. Tapi orang kenal Allah Ta'ala al-arif billah, dia takut diberi bala dengan sebab kekufuran. Okey, lagi sabda Nabi SAW, hai segala hawariyun, adakah kamu takut akan segala maksiat, dan adalah kami sekalian anbiya takut akan kufur. Disebut gitu. Disebut orang hawariyun ialah orang yang takut apa? Takut akan maksiat takut akan segala maksiat. Tapi kalau para nabi dia takut akan kekufuran. Maksudnya orang yang lebih lagi lah. Hawariyun iaitu yang Allah Ta'ala sebut apa? Ketika mana zaman Nabi Isa alaihi salam kisah dia tengoklah kisah Hawariyun yang Allah Ta'ala cerita dalam kelompok Al-Hawariyun. Dalam kisah yang berlaku pada zaman Nabi Isa alaihi salam yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Baik. Kufur apa? Makna kufur. Kufur. Okey, kufur dah. Makna kufur. Salah makna kufur lawan apa? Makna kufur lawan kepada iman. Tak. Kita faham apa? Soalan tu kita salah apa? Kufur kafir.
Okey, dia macam-macam bahasa Arab kata dia bahasa Arab ni dia macam-macam kata dia buat dulu. Kalau kita pakai kafir, kafir. Kafir aja kita kafir dah. Tak senang juga. Kafir. Kita kafir. Kafir. Okey, kalau bahasa Arab lah kafir orang. Orang yang kafir. Orang kafir. Orang. Baik, kalau kufur mungkin kita sebut ejaannya kufur ataupun K-U-F-U-R anda tak? Kalau kufur sifat yang ada pada orang tersebut. Sifat yang ada pada orang. Okey, boleh tak? Kira istilah ni dikata macam kita tahu. Bila kita minum, kita panggil peminum, betul? Kita sambil peminum air. Orang kan, orang minum. Kalau perbuatan dia pun minum. Nak minum. Dia maknanya orang kafir. Masih dia seorang yang kufur. Kufur ialah sifat pada orang tersebut. Okey, kufur ni kita kata macam-macam kita boleh memberikan definisi. Kufur macam kufur nikmat boleh tak? Kan, dia Islam. Tapi dia mengkufuri nikmat. Kan? Ada yang sebut kufur orang kufur Islam lah. Dia sudah tidak lagi beriman. Ada juga mengikut kesesuaian konteks ayat lah. Maknanya kufur ni disenangkan kepada orang Islam lah. Boleh tak? Masih macam tu ni, mak dia Islam tapi dia syukur lawan pada syukur lah. Antara yang mengikut ayat ada juga kan? Ada kafir pula. Kafir pula. Kalau kufur dari bahasa lah, macam dia melawan kepada syukur. Itu lah, kita faham gitu lah. Cuma disebut sini ada disebut hak yang faham sini. Takut akan kufur itu maksudnya kufur yang lawan dengan iman. Lawan kepada iman. Wa nahnu ma'syara sebab kami para nabi takut akan kekufuran, yakni takut jatuh ke lembah kekufuran. Kita faham hak tu yang dia nak tu bukan kufur nikmat, sebab kufur nikmat macam maksiat dah. Sebelum tu dah. Kan ke itu ada faham gitu lah sefaham dia kafar orang yang kufur. Okey, boleh habis ada. Okey, boleh faham kita faham maksud yang disampaikan oleh tuan kita ni banyaklah benda-benda yang mungkin boleh kita baca, yang kita ambil manfaat, yang menyebabkan kita rasa takut akan Allah. Waktu yang penting hasilnya tu sebenarnya. Ilmu yang panjang ni dah bab yang ketiga kita bincang yang lebar ni harap takut. Biarlah ada mari rasa tu. Setiap detik likulli harakatin wa khutwatin, setiap langkah, setiap lintasan kita ni dia ada mari dia ada mikir mati. Dia ada mikir mati. Kalau tak sia-sia lah kita belajar hanya membaca. Biarlah kita hadirkan dalam jiwa kita insya-Allah.